mendoai Nabi, ya Allah, seluruh hambamu yang ada di Arafah ini, ampunilah ya Allah dosa mereka semuanya. Habis doa Nabi katanya, Nabi Muhammad mohon Allah Ta'ala kun Allah Ta'ala, hai Muhammad, seluruh hambaku telah aku ampuni dosa mereka semuanya, kecuali orang zalim, kecuali orang zalim, kecuali orang zalim. Orang zalim Tuhan ampun dosa walaupun di Arafah. Zalim karena curinya, korupsinya, judinya, usaha lampuhnya, dan masuk hana peri harta orang meninggal dunianya. Mandum zalim. Jejak haji aju meleh belahaga. Seluruh amalan kebaikan gejok kurung yang tak zalimi. Zalim yang pertama, bi akhdi amwalihim, na tacok harta gok. Nyan ada tajak haji, sipuluh go jaju haji, hajinya gejok kurung tazalimi tacok harta. Maka hai kitanya memang kalau tak amai. Ingat untuk yang nak tamaklumi betul-betul amalan katanya kalau tak buat. Ahwate tanah cor pondasi kedai. Karena kedai duduk bak tempat umum, na batas masing-masing. Nyan beile tacor pondasi menyogelam tahai tetangga. Wiunun kulikuk hai tetangga. Jalan pun pihak gesi. Baik lebih jalan untuk menyuruh tacor pondasi dalam pohgak walaupun 5 senti. Lihat tacor pondasi baru dah pegah. Bang kuajin jika lam patah ron. Ya kalau untuk surat iji. Pah 5 senti karuh dalam pohji. Oh nyo kalau lebih. Ada lebih panas sili. Nyo sampai dengan kiamat udik dalam dosa amalannya gejok kurang lebih lempuhnya. Ci fikir. Cor pondasi pagi lampuh, hoi tetangga. Munyo jikun le tetangga nyo hino cia baru patok. Munyo kaluh kalewak lampuh gak hai pidin nyampe ada bayu yum. Menyai pegah ilung hana kutung yum pulai lu lampuh baksot. Wajib relah beton. Hati-hati. Tafakur. Nyula kemah bila nak kejadian. Na daerah kedai kamu pakai. Home lah. Hansip ilmi. Payah buat. Ka yang pertama zalim tacok harta gok. Zalim tacok harta gop, hati-hati. Nabi Muhammad baksabah uron wukuf di Arafah, waktu haji. Kemudian Arafahnya kata maklumi, termasuk tempat mustajabah doa. Gemohon mendoai Nabi, ya Allah, seluruh hambamu yang ada di Arafah ini, ampunilah ya Allah dosa mereka semuanya. Habis doa Nabi katanya, Nabi Muhammad mohon Allah Ta'ala kun Allah Ta'ala, hai Muhammad, seluruh hambaku telah aku ampuni dosa mereka semuanya, kecuali orang zalim, kecuali orang zalim, kecuali orang zalim. Orang zalim Tuhan ampun dosa walaupun di Arafah. Zalim karena curinya, korupsinya, judinya, usaha lampuhnya, dan masuk hana peri harta orang meninggal dunianya. Mandum zalim. Jejak haji aju meleh belahaga. Seluruh amalan kebaikan gejok kurung yang tak zalimi. Ka zalim harta. Yang kedua, au biqtiyabihim, tak upat-upat mereka. Zalim dengan tak upat. Maka ada jirat baik tamu dua-dua menyuruh terpegah-pegah ke gop. Kiban terpegah ke gop, nyosan pilih hidran gusyik kalinya. Hai bah gusyik sat mentang, ilung bah gusyik lain mentang. Kejihan pilih gusyik sat,
Panih hanya muka buat pi. Kata berah hanya kebut. Nya upat mana? Hati-hati. Baik menduk-duk. Maka duk ba master, hati-hati. Kepu sabah gelas kopi. Hana mutlo sabah gelas. Tikang gelas. Kepu lehajium ni le. Lehaga teguk kabeh kopinya. 15 minit kabeh. Inilah. Jangan mengumpat orang. Menyerta upat gop hana taubat. Wate mati de singa. Amalan yang gujuk kurungan. Na gure. Ipegah le masyarakat. Hai gure. Le masyarakat ipegah-pegah kerana. Nuduk-duk anak miet. Ni udang anak miet. Hanjur jihatai jimulang. Ipegah sampai kerana. Hana pubah-pubah kedilung pun ibadat pihak air. Bajuk falajih kelung. Ya, gure. Anak terdidik bengih haji. Tacuk HP bengih hiyak haji. Lakai maaf hayo bayar maaf. Au bidarbihim. Tapoh gop. Apalagi takoh-takuh gop. Inilah zalim. Maka taubat Allah Ta'ala. Bila kitanya yang kena melanyo nak anak kitanya ikoh takuh gop. Pegah ba anak nu. Pulai selamat taubat nu. Kiban calon taubat ayah jak ba gore. Hana dosa yang hana ampun, mandum na jalan keluar. Walaupun membunuh orang. Taubat. Au bi ghairi zalik, ada pula lain atas nama getanyo tazalimi orang. Amalan kebaikan getanyo gujuk kurung yang tazalimi. Munya getanyo hana amalan kebajikan, getamah dosa urung yang tazalimi ke getanyo. Dosa dra hak masuk neraka 1000 tahun, tamah dosa gak ulun 2000 tahun.